Dia cerita dia macam ni lah guys. Kau nak keluar malam kan, pakai jaket kulit, berantai bagai, nak nampak image terpaling bad boy lah. Okay. Tapi kan, perfume yang kau spray kan, kau spray perfume bau sabun. Tak bau sabun, bau limau. Tak bau limau, blue frag. Mana maunya guys. Ya Allah, butang jaket ni pun sah betul lah. Mampulah kau. Dia bila pakai perfume ni, selalunya biarlah kena dengan tema. Kalau nak menampakkan tema bad boy ke, tema yang macam rugged ke, macho ke, masculine ke, pakailah perfume-perfume yang ada bau macam leather sikit lah. Smoky leather scent. Kat Zindo ni ada dua perfume leather yang aku suka. Satu Italian leather, satu ialah leather shades. Italian leather ni ialah dupe kepada Tuscan leather. Leather shades ialah dupe kepada ombre leather. So apa bezanya dua-dua ini? Senang cerita, inilah perfume yang bau leather, yang sweet, leathery scent. Dia tak adalah ganas mana pun, tapi dapatlah vibes leather tu yang kau nak acah-acah bad boy tu kan, boleh lah dapat dekat dua-dua ni. Yang ini dia bau dia slightly ada melik sikit, sebab dia ada notes yang macam gasoline-ish sikit dia bau tu, macam minyak petrol ke apa ke lah, bau yang macam itu, smoky. Yang ini dia slightly tone down sikit, dia tak ada yang macam bau gasoline tu, dia tak ada. Dia lebih kepada leather yang macam floral sikit dia punya bau, slightly powdery bila dia punya dry down. Bila kau nak keluar malam tu, nak lepak, member tak kisahlah mana kau nak pergi, overspray sikit. Kalau kau naik motor, kau overspray sikit perfume ni, silap-silap kat traffic light, orang kat sebelah pun boleh dapat dia punya bau. Okay, in terms of dia punya sillage, projection, longevity, memang above average lah boleh cakap. Bau dia tahan lama lah, 7-8 jam kalau pakai malam 7-8 jam. Kalau kau keluar tu pukul 8, kau balik 2-3 pagi, still kuat lagi dia punya bau. Lagi-lagi pula yang jenis overspray ni memang melekat lah kat kau punya baju, kat kau punya jaket, dia punya bau dua-dua ni. Okay guys, kalau berkesempatan, kalau kau nampak kat mana-mana beg kuning Zindo yang tengah promotion dua ni, ini lama dah keluarnya. Aku rasa harga dia sekarang dah turun kot. Kalau kau nak cari something yang kau boleh lenjan, belasah, pakai malam-malam, tak ada rasa bersalah kalau kau overspray, kau try lah dua ni, Italian leather dengan leather shades. Okay guys, so itulah saja review kita hari ni untuk Italian leather dan leather shades daripada Zindo. Okay, Assalamualaikum, ciao.